Okay, hari ni saya nak buat something different, lain daripada selalu penjagaan dalaman saya. Hai doktor. Doktor nak bawa saya ke mana ni? Ya, kita lepas dah buat drip, dah bersembang, dah berseloteh, kita nak test satu, nak continue dengan satu lagi treatment je, iaitu namanya peptide injection. Apa itu peptide ni? injection? Dia ada banyak tau peptide ni. Peptide untuk kurus, peptide untuk masa, peptide untuk healing dan recovery kalau luka, ataupun kita panggil kecederaan kaki, lutut, atas apa semua tergehil ke terpelecot ke. Sekarang ni peptide memang in trend untuk menyebabkan healing tu lagi cepat dan pulihnya. Itulah dia ibarat peptide nak beritahu. Untuk Kak Maria hari ni bukan peptide untuk kurus dah, bukan, tapi peptide nak bagi untuk joint dan sendi, dan yang paling penting untuk hair growth. Yeay. Kita ikhtiar hair growth ni untuk peptide kita bagi dicucuk sendiri supaya Kak Maria rasa macam mana. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Saya rasa terharu sangat bila saya bersama dengan Dr. Linda. Semoga Allah angkat doa-doa saya untuk Dr. Linda. Amin ya Allah. Dia dipermudahkan segala urusan. Thank you so terharu much. sebab Dr. Linda banyak membantu. Banyak buat pahala, banyak tolong orang. Dr. Linda banyak mendoakan patient-patient. Amin. Dah sedih ni, raya. Orang sedih raya dah habis. Lepas raya Syawal dah ni. Syawal dah ni. Kita beraya. Happy-happy. Okay. InsyaAllah. InsyaAllah. Bye. Bye.